Okey, dah sampai KL. Kita pergi jalan-jalan sat, kita tengok barang-barang kemah, barang-barang camping. Di main shopping mall, di kedai JEDEX Camp. Jom kita tengok, masuk. Kita tengok apa yang patut, apa yang boleh beli, apa yang boleh tengok. Okey, JEDEX Camp. Banyak juga barang-barang kita tengok. Lampu-lampu banyak, kemah-kemah juga banyak. So kita tengok ada kemah juga, kemah untuk solo pun ada. Apa pun kena masuk dulu. Ni dia nama kedai dia. So kita masuk dulu, kita tengok apa barang yang patut. Ini ada satu lampu ni, cantik lampu ni. Harganya pun murah aja, ya, tak mahal pun. Cantik. Atas-atas ni semua lampu-lampu ni, tengok. Hai. Siapa nak cari lampu, dah berjalan ke The Mines ni, boleh lah tengok-tengok, ya. Nampak apa ni, barang-barang camping. Ni bangku banyak, ya. Mungkin ni banyak. Dia ada warna kaki, warna hitam. So ada banyak lagi, kita tengok lagi. Warna orange pun ada. Yang beli kemah orange tu ada. Ni pun cantik ni. So kita tengok barang, macam-macam barang ada. Mai tengok. Hai, lawa-lawa. Ni kemah kita tengok. Hai. Macam-macam kemah pun ada. Harga pun dah tak ada semahal macam dulu dah, boleh beli ni. Bangku ayun-ayun pun ada. Buat teman beli ya. Tiba sebes lah ada lasi. Macam privacy lah. Banyak tu. Ni tengok harga bangku ni. Boleh ambil kamu ya? Berapa dia? 500? 500 harga dia. Kemah ni 500. So kita tengok apa lagi. Tengok sikit lah barang-barang yang tengah offer lah ni. Banyak ni. Murah je. Ni pun boleh beli ni. $49 lah. Ni kan yang kata periuk ni, mama kata ni. Dia nama periuk. Dia kaki tu.
Ini hijau-hijau. Oh, nasihat dia hijau lah. Okey, yang suka warna apa? Warna oren. SWS warna oren sebelah ni. Boleh pakai beli bangku oren. Boleh beli bangku oren. Ni warna bangku oren. SWS oren boleh pakai. Ni. Tapi yang ni cantik lah yang ni. Yang ini berapa dia soal? Mana? Tu RM99. RM99 saja, tapi cantik yang ini. Dish apa? Dish 30. Dish. Willish. Hari ni yang dekat ni kau ni. 1000 payung camp L. Okey, itu je yang dapat sempat kita tengok. Okey, jumpa lagi.